Najwa. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya sanjungi, tuan mentor, para leaders, saya rasa kecil ada kat atas ni. Orang Kedah kata ketang. Baik, sebelum saya mulakan, saya nak mohon jasa baik semua leaders dan mentor bangun dan menghadap kepada penonton. Boleh leaders dan semua ni bangun dan penonton, tuan-tuan perempuan, tengok muka-muka ni semua. Mereka adalah semuanya jutawan. Tuan-puan, semua ni muda lagi. Ada yang 20-an, 30-an, maksimum pun saya rasa baru awal 40-an. Mereka ni adalah jutawan senyap, jutawan muda, jutawan berilmu dan insya-Allah jutawan beriman. Baik, testimoni daripada saya 5 minit. Saya seorang guru biasa. Saya mula membeli emas pada tahun 2015 tapi tak ada ilmu. Saya beli atas ajakan kawan bilik guru. Saya beli, kemudian saya tak ada ilmu. Saya beli 5 gram, 1 dinar, kemudian saya berhenti membeli. Tapi bila tahun 2017, sahabat seperjuangan saya, upline saya di universiti dulu, ajak saya simpan emas dengan pertamanya bila memperkenalkan buku wang emas daripada mentor. Jadi saya baca buku tu, saya cakap dekat upline saya nak jadi penyimpan emas. Dari situ saya menyimpan dan saya menjadi dealer pada tahun 2019. Tuan-puan, saya orang Langkawi. Saya keturunan saya semuanya orang bisnes. Bukan mak saudara, bapak saudara, semua orang Langkawi apa bisnes yang saya tak pernah buat. Saya ni pandai cari duit, tapi malangnya saya pandai menghabiskan duit. Kami orang Langkawi, saya bisnes, homestay, kereta sewa, event 5, saya jual merchandise, dapat ribu-ribu setiap hari. Tapi saya boleh habiskan ribu-ribu tu dalam masa sehari. Tak ada ilmu. Saya nak tekankan dekat sini, ilmu. Sebab mentor saya sentiasa mendidik tentang ilmu. Jadi tuan-puan, saya jadi guru biasa. Biasalah penjawat awam. Kawan rapatnya, bank rakyat. Baru dapat gaji 3 bulan, bank rakyat dah datang. Saya pun, betul lah, baru kahwin, baru dapat anak, duduk jauh dengan keluarga. Okeylah, sign loan 30,000. 30,000 tu bertahan sebulan je tuan-puan. Tapi nak menanggung loan 10 tahun. Kemudian, nak tukar kereta, beli kereta, tanpa ilmu. Sedangkan, okeylah gaji cikgu, tak miskin, tak kaya. Tapi akhirnya banyak hutang PTPTN lah, hutang loan kereta, hutang personal loan. Tapi bila saya sentiasa ikut cakap mentor, simpan 10%, dan bila saya pandai buat bisnes, saya cari income kiri kanan, saya pandai buat duit, saya tutup semua hutang saya dengan emas. Saya bayar PTPTN, habiskan dengan emas, settlekan kereta dengan emas, pergi umrah dengan emas, sponsor haji, pergi haji dengan mak dengan emas, dan saya pergi umrah dengan mentor tuan-puan, dengan emas. Saya nak bagi tahu dekat sini pentingnya ilmu. Saya pegang kata-kata mentor, bukan emas yang membuatkan kita kaya, tetapi ilmu. Amalan orang miskin, orang kaya boleh buat. Amalan orang kaya, orang miskin tak boleh buat. Jadi kita perlu ada ilmu. Saya tekankan sekali lagi, tuan-puan datang ke sini hari ini mesti tuan-puan dapat bawa balik sedikit ilmu. Kalau tak banyak pun sedikit ilmu daripada mentor dan pada speakers. Kami mengajar orang menabung supaya kehidupan lebih baik. Sebab dengan pengurusan keuangan ni sangat penting. Daripada kita mula sekolah sampai kita mati. Dengan duit boleh beli kebahagiaan, dengan duit boleh buat ibadah, dengan duit boleh membantu orang, dengan duit hati boleh tenang, dengan duit boleh buat macam-macam. Jadi bagaimana kita memandang kekayaan itu, dan saya nak jadi orang kaya juga macam jutawan dekat depan ni. Jadi saya nak berkawan dengan jutawan-jutawan dekat depan ni. Doakan saya tuan-puan, insya-Allah dalam beberapa bulan lagi saya akan berpencen awal, insya-Allah.
2026 saya akan teruskan fokus mendidik masyarakat menyimpan emas kerana rasa puas bila penyimpan-penyimpan emas dapat banyak manfaatnya. Maaf daripada saya, last kali daripada saya, sekiranya kita berilmu, tindakan-tindakan kita akan lebih terpandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Cikgu Sarah Najwa.